Okay, sekarang ni untuk model depan ni adalah pressure fryer. Kita nak tunjuk cara guna untuk oil filter ataupun kita cara guna untuk penapis minyak lah. Sekarang ni untuk permulaan kita akan buka di bahagian bawah ni. Okay, dia akan ada dia punya dua holder ni. Tapi sebelum tu pastikan dia punya bahagian sini dah lock, dah terkunci, dan pastikan dia punya bahagian sini betul-betul rapat. Tolak pastikan dia betul-betul rapat. Sebabnya nanti dia punya air sini akan turun melalui tengah tu. Kalau bahagian dia punya tray ni tak betul-betul rapat, nanti dia akan melimpah keluar. Okey, untuk oil filter, okey, kita akan buka, tapi pastikan buka secara slow lah untuk bahagian ni. Jadi dia punya bahagian tu akan keluar lah. Contoh minyak-minyak bahagian atas akan keluar di bahagian dalam tempat penapisan bawah ni lah. Lepas tu baru kita akan buka sedikit-sedikit. Kita akan buka lagi besar lah. Cuma untuk permulaan saja, pastikan buka slow-slow dulu. Okey, untuk bahagian sini, kalau tengok, kalau semua orang tengok bahagian sini, ini adalah satu tray yang asin tau. Dia berbeza dengan yang tray belakang ni. Yang ni bahagian untuk basket untuk penapis minyak. Sini adalah untuk wap panas. Dia punya titisan akan jatuh ke sini lah. Tadinya yang ni, basket ni nanti ambil cuci saja. Okey, boleh tengok bahagian atas ni lah. Air dia akan drop lah. Sekarang ni kita QC, kita menggunakan air. Nanti kalau kita menggunakan minyak, dia punya minyak akan drop lah, turun masuk ke lubang ni. Okey, itu dia punya tu. Dia akan masuk ke lubang bahagian tengah. Nanti bila dah bahagian minyak bahagian dalam dah habis, jadi kita akan tutup dulu lah. Kita akan tutup. Yang ni bahagian valve ni akan naik ke atas. Jadi untuk kita nak start pump, nak pump maksudnya yang bahagian kita tapis minyak tadi tu, daripada atas turun bawah, dia melalui proses penapisan. Kita nak start, minyak yang kita dah tapis akan pump balik ke atas. Jadi untuk yang tu kita kena tekan di bahagian tombol ni, bahagian bawah sekali. Okey, bila dah tekan di bahagian bawah sekali, pump, dia tak akan berfungsi. Kita kena turunkan valve ni untuknya hidupkan ataupun on dia punya valve untuk dia pump. Okey, dia akan bunyi macam ni. Pastikan valve ni duduk di bahagian bawah. Jadinya yang bahagian bawah tu, minyak yang bahagian dalam ni, dalam tank ni, dia akan sedut naik, dia akan jadi macam ni. Okey, untuk pastikan dia punya minyak tu ataupun bahagian dalam tank tu betul-betul dah kosong, dia akan kelas sekali, dia akan keluarkan bubble. Maksudnya dia pump dengan pump kosong lah. Kita akan tutup dia, maksudnya tutup, kita akan valve ni kita akan naik ke atas. Jadi dia akan switch off dia punya pump. Bila dah switch off dia punya pump, jadi untuk bahagian ni kita akan off balik lah. Kalau kita nak cook, kita kena tekan sini balik atas. Jadi dia akan jalan seperti biasalah.